Gosip terbaru tentang artis Akademi Pentas Silat musim yang ke-9 yang kita sudah tahu, Lena dan juga Azri. Apa yang berlaku sebenarnya kan? Tapi orang cakap lah kan, cerita ni semua tak bermula kalau orang tak buat mulut. Tapi orang itu adalah Fina sendiri yang katanya telah pun menceritakan kepada semua orang kisah-kisah tentang apa yang berlaku dekat Bali. Jadi, apa komen Fina sendiri? Orang cakap Fina yang buat mulut. Betul ke ni, Fina? Oh, dah marah dulu. Okeylah, Farid. Kita nak cerita sekarang. Memang sebetulnya Fina ada pergi Bali tu kan. Untuk track celebrity. Tapi Fina tak nampak apa-apa pun sebenarnya kan. Tak ada apa-apa pun yang berlaku dan Fina tak tahu pun apa-apa. Apa cerita ni? Oh, maknanya Fina tak tahu cerita apa-apa lah. Fina tak tahu apa-apa pun. Tapi kenapa orang cakap Fina yang bawa mulut? Yang mengatakan ada benda yang berlaku kat sana? Oh, ya ke? Tak adalah. Fina tak nampak apa-apa pun. Fina nampak laut, nampak Bali kan. Oh, maknanya kau tak tahu cerita apa-apa lah ni. Tak tahu apa-apa pun. Okey. Jadi, bagi mereka yang mengatakan Fina yang bawa mulut ceritakan kisah ini, anda salah. Okey? Okey. Apa-apa pun, ini semua adalah gosip semata-mata. Betul dia. Oh, betul marah. Apa betul marah? Marah lah. Orang tuduh-tuduh ni tak baik tau sebenarnya. Jadi, berapa banyak jadi? Fikirlah sendiri. Dah balik. Jom balik. Loh. Dah kamera tinggal.